Hari ini, kita meraihkan perjalanan seorang pendidik yang penuh dedikasi, seorang insan yang telah menabur ilmu, membimbing dan membentuk generasi sepanjang kerjayanya. Beliau ialah Puan Rozina binti Yahya. Dilahirkan pada 14 September 1970, Puan Rozina merupakan anak ke-11 daripada 13 orang adik-beradik. Perjalanan karier beliau bermula di SMK Seberang Jaya, Pulau Pinang, diikuti oleh SMK Padang Pulut Dungun Terengganu dan SMK Kedondong Pasir Mas Kelantan. Beliau kemudian meneruskan khidmat di SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru sebelum kembali ke Pantai Timur di SMK Sultan Yahya, Petra, Kelantan. Seterusnya, beliau ditempatkan di SMK Raja Perempuan Ipoh sebelum kembali semula ke selatan di SMK Taman Selasa Jaya dan SMK Taman Damansara Alif, Johor Bahru. Akhirnya, beliau meneruskan perkhidmatan di SMK Sultan Abdul Samad, Selangor, di mana beliau dikenang sebagai seorang pendidik yang berilmu, berwibawa dan berhati mulia. Sepanjang kerjayanya, Puan Rozina dikenali sebagai seorang guru yang tegas namun lembut dalam mendidik. Beliau sentiasa memastikan pelajarnya bukan sahaja berjaya dalam pelajaran tetapi juga dalam pembentukan sasiah dan disiplin diri. Puan Rozina binti Yahya, segala jasa dan pengorbanan Puan dalam dunia pendidikan amat kami hargai. Terima kasih atas segala ilmu, tunjuk ajar serta kasih sayang yang telah Puan curahkan sepanjang perkhidmatan. Jasa dan bakti Puan akan terus mekar dalam ingatan kami semua.